Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya tengah proses untuk mencairkan ais yang tebal. Disebabkan saya punya pita ais mini saya ni dia tak ada button defrost sendiri. Jadi saya kena buat hack, iaitu saya kena buat sendirilah cairkan ais tebal ni. Korang nampak tu? Dia macam dah nak retak dah dia punya ais tu. Ni saya ganti air mendidih yang baru, tapi saya tambah dengan air suam lah. Saya tabur garam dalam air suam tu supaya proses cair dia lagi cepat. Mungkin ambil masa 12 jam atau 13 jam. Gitu. Saya rasa dia akan selesai petang ni jugalah. Bye bye, enjoy the video. Saya anak nombor 4, bongsu.